Nak kereta pecut tapi masih sesuai bawa family? Okey, yang ni korang kena dengar. Ini update terbaru Toyota GR Corolla 2026. Akhirnya Toyota bawa masuk model ni and berita baik. Kali ni dia datang dengan 8-speed Gazoo Racing Direct Automatic. Bukan gearbox biasa-biasa tau. Yang gegel nak drive pun boleh. And dia masih AWD dengan sistem GR4 and guna enjin 1.6 liter turbo, 3 silinder, output 300 PS and 400 Nm torque. Ini memang kereta yang dicipta untuk orang yang ada jiwa racing-racing. Tapi yang buat dia menarik, ini hot hatch yang masih praktikal. Ada 5 pintu, boleh bawa family, boleh letak barang, bukan setakat kereta hujung minggu je. Dalam kabin pula sekarang ada skrin 10 inci. Siap wireless Apple CarPlay and Android Auto. Masuk kereta, terus connect, senang cerita. Dua-dua variant pun ada blind spot monitor. Bahagian depan pun dah revise, bumper baru dengan cooling intake lebih besar. Jadi aliran udara lebih baik. And turbo lag pun kurang, especially bila pecut. Ringkasnya, ini hot hatch Gazoo Racing yang boleh pergi litar tapi esok pagi masih boleh hantar anak sekolah. Harga untuk GR Corolla AT 2026 bermula RM378,950 and untuk GR Corolla MT bermula RM368,950. Soalan dia sekarang, kalau suami kaki racing tapi wife pun nak guna, GR Corolla ni jawapan dia.